Dia mayang pereka fashion terkenal. Namun, rekaannya dikritik kerana terlalu moden dan membosankan. Kritikan itu menjadi titik perubahan hidupnya. Pada suatu hari, dia ke sektor lama, tempat di mana dia terjumpa seorang nenek yang dapat mengubah karyanya. Nekia perlahan-lahan memegang tangan Maya, lalu membawanya menuju ke rumah tradisional itu. Dengan senyuman yang penuh kehangatan, Nekia mengaluk-alukan kehadiran Maya. Maya terpukau melihat cahaya wayang kulit itu. Melihat kekagumannya, Nekia mengingatkan bahawa ilham terindah sering lahir daripada warisan lama. Semangat Maya yang pernah jatuh kini kembali menyala. Dia mula melakar rekaan baharu, menggabungkan seni tradisional dengan teknologi moden dalam setiap jahitan. Beberapa bulan kemudian, lahirlah karya agung yang menggegarkan dunia fashion, Neo Atma. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu, Global Couture Vanguard Festival di London. Maya terkejut melihat suasana yang begitu sengit dan penuh persaingan. Namun, dia tetap berdiri tenang, yakin dengan rekaan Neo Atma yang dibawanya. Maya melangkah di atas pentas peragaan dengan penuh keyakinan, mempersembahkan rekaan Neo Atma yang menggabungkan warisan dan teknologi moden. Setiap langkahnya memukau seluruh dewan, membuatkan semua mata terpaku pada hasil ciptaannya. Maya diumumkan sebagai Yohan pertandingan fashion dunia dan air matanya mengalir penuh kesyukuran. Kemenangan itu membawanya pulang ke Malaysia, di mana dia kembali bertemu Nekia yang menjadi sumber inspirasinya. Kejayaan lahir apabila kita menghargai akar budaya sendiri dan berani mengubahnya menjadi sesuatu yang baharu.